Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkatan, pahala bersepah-sepah. Kutip je. Tapi kalau duit kita kutip dengan tangan, pahala bukan dengan tangan, pahala kutip dengan amalan. So kita banyak masa tempat kerja. Pukul 8 pagi sampai pukul, kita balik awal. Balik awal. Berapa boleh? Pukul 4. Patut muka dia senyum. Pukul 4. Bila muka dia senyum, artinya dia ada iman. Ya. Pukul 4 balik. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. 8 jam. Sini flexi hour dah sini. Tak ada. 8 jam. Bayangkan 8 jam. Masa 8 jam, kalau tak isi dengan benda berfaedah, rugi. 8 jam. Kerja memang dah satu hal ibadah. Wajib kerja sebab sign kontrak. Kita sign kontrak dengan Yaping, aku akan kerja sekian-sekian ikut peraturan. Itu memang. Siapa-siapa yang tidak cukup syarat peraturan, dia ikut, dia langgar, maka dia sudah khianat dengan kerja. Sepatut dapat pahala, dapat dosa pula. Sebab mengkhianati kerja. Pedulikan apa ni dia punya kempen-kempen apa yang dekat pasar raya apa semua tu, mall-mall ke, diskaun, potongan, pedulikan. Nak pergi lepas habis kerja, bukan waktu kerja. Contoh kerja 8 jam, lebih tak apa, tuan-tuan. 9-10 malam dia balik, tak kisah. Tapi jangan kurang dari 8 jam. Pukul 12 dah balik. Mana boleh? Lebih tak apa. Kita bayar zakat. Kata contoh, awak kena bayar zakat 2,000. Kita lebih tak apa. Jadi 3,000. Jangan kurang. Baguslah kat dia lebihkan sampai berbelas-belas rukun.